Apakah hukum kita bunuh semut yang mengganggu dalam rumah kita? Asalnya semut ini hayawanul muhtaram. Mana hayawan atas muka bumi dua bahagi. Satu hayawan muhtaram, satu hayawan ghairu muhtaram. Apa makna hayawan muhtaram? Hayawan yang dihormati syarak. Apa makna dihormati syarak? Hayawan yang tak boleh kita bunuh melainkan ada sebab. Contoh semut. Jadi semut tak ada sebab haram bunuh. Ada sebab boleh bunuh. Antara sebab dia memudaratkan anak kita gigit gitu gini. Faham? Satu lagi dia panggil hayawan ghairu muhtaram, yang tidak dihormati syarak. Mana hayawan yang boleh kita bunuh tanpa sebab? Contoh tu hak ekor cekok. Hak kepala orang putih ni lagu Still Loving You benda. Scorpion. Saya rock tahu. Faham? Scorpion color the king. Faham? Dak gigi orang. Faham? Molek-molek dia duduk lepak atas gerai. Kita pergi bunuh. Hukumnya harus. Faham? Labah-labah. Dia tak bunuh orang. Tak gigi orang. Saja-saja kita pergi bunuh. Haram. Kerana dia hayawan muhtaram. Dah, dia yang jenis berbisa. Ada elak. Nampak? Kaedah kita ad-dararu yuzalu. Kemudaratan taklah kita hilangkan. Benda yang boleh merosakkan orang, boleh. Faham? Sehingga Nabi benarkan kita membunuh binatang berbisa walau ketika sedang semayang. Jadi kalau semut ini menggigit, maka kita boleh bunuh. Dah, yang saja-saja nak bunuh semut itu dilarang syarak.